pinjaman peribadi ni memang tinggi. Tu tak termasuk lagi nak furnish rumah tu, nak letak perabot lagi. Takkanlah perabot pun nak pakai personal loan. Let's say kalau saya ada tanah keluarga, and saya fikir untuk ambil loan untuk buat rumah tu, sebab rumah ambil masa, bukannya saya bayar sekarang terus siap esok. Adakah saya perlu macam saya buat pinjaman loan sekarang untuk make sure rumah tu dalam proses persiapan? Kalau rumah tu siap, you boleh duduk situ tak? Boleh. In my opinion tak ada masalah pun, tapi sebaik-baiknya kalau tidak ada keperluan, sebab tanah tu is not going to go anywhere. Tak salah for you to kumpul duit, dan bukan nak kata 100% pakai duit you untuk bina rumah tu, tetapi kurangkan sedikit exposure you kepada personal loan. Maknanya maybe 60% personal loan, 40% pakai duit sendiri. Sebab apa? Sebab kadar pinjaman peribadi ni memang tinggi. Tu tak termasuk lagi nak furnish rumah tu, nak letak perabot lagi. Takkanlah perabot pun nak pakai personal loan. This is only because I know that you young. You tak ada family lagi, belum kahwin lagi. What if that questions adalah situasi orang lain yang berbeza? Contoh, let's say dia dah berkahwin. Tak masalah kalau dia nak duduk dalam rumah tu. Okay, tak masalah. Sama lah macam orang pergi beli rumah pakai mortgage. Lepas tu dia bayar bank tiap-tiap bulan. Sama lah. Cuma dia ni ada tanah dan cuma rumah yang tidak ada. Cuma duit pun tak ada, so terpaksa ambil personal loan.